kaki, tangan, perut, mulut, telinga dan sebagainya menjadi pintu yang pertama kepada kebaikan hati, yang kedua pada kerosakan hati. Jika sekiranya kita guna ke arah yang lebih baik, maka hati kita akan terdorong dan lembut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi anggota ni kita salah guna, kita kufur nikmat. Allah Ta'ala bagi kaki, kita piduk di kelab dangdut. Allah Ta'ala bagi tangan, kita menzalimi orang. Allah Ta'ala bagi mata, kita pandang benda yang haram, dia menjadikan hati kita ni keras. Padahal mata kita ni kalau kita nak guna untuk kebaikan sangat-sangat banyak. Dengan mata saja boleh menambah iman manusia. Dengan mata ya. Iman kita sentiasa lemah. Bila lemah kita recharge balik. Tanda ni. Lemah tu kita recharge balik dengan main mengaji, dengan main berjemaah. Tu tanda iman kita ni yazid wa yanqus. Sat duduk di atas, sat duduk bawah. Sat kuat, sat lemah. Sat kemah, sat cerai. Tu increase, sometimes decrease. Sat naik, sat turun.